Nabi SAW adalah Nabi SAW itu mengangkat kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam ke paras bahunya apabila memulakan solat. Jadi hadis sahih menceritakan bahawa Rasulullah SAW angkat tangan ke paras bahu. Bahu mana? Inilah tuan-tuan ukurannya. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, bahawasanya Nabi SAW mengangkat tangan separas bahu ketika mana memulakan salat. Maknanya itu memulakan salat ialah takbiratul ihram. Dan inilah juga pandangan yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, iaitu mengangkat kedua tangan hadwa mangkibai, ke separas bahu. Allahu Akbar. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Mana tidak bersini sangat, tidak rapat sangat, tidak di tengah-tengah, tuan-tuan, sederhana. Allahu Akbar itu maknanya berdasarkan hadis Bukhari dan juga Muslim lah, tuan-tuan, meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Bagaimanapun keadaan itu bukanlah satu-satu yang cara yang pernah disebut dalam hadis.